Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Amizah binti Ahmed dari SMK Hosba. Akan memperkenalkan tajuk bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Hari ini murid-murid kita akan memfokuskan kepada standard pembelajaran 8.2.5 iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Dan standard pembelajaran yang kedua iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Okey. Untuk standard pembelajaran yang pertama iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Membanding dan mentafsir dua atau lebih set data akan berlaku apabila kita perlu memilih data yang terbaik di antara beberapa data. Untuk memilih data yang terbaik dari segi konsistensi atau kejituan data, pengiraan dengan sukatan serakan tertentu mestilah dilakukan. Min dan sisihan piawai adalah dua sukatan serakan yang sering digunakan dalam membanding dan mentafsir dua atau lebih set data. Dengan menggunakan sukatan serakan, kesimpulan atau keputusan yang dibuat adalah lebih sah dan boleh diterima. Seterusnya, kita akan membincangkan contoh soalan yang boleh didapati. Murid-murid boleh membuka buku teks dan ke halaman 234 dan merujuk soalan yang tertera di halaman 234 iaitu jadual di bawah menunjukkan murid yang diambil menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja, masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada dua buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey. Diberikan jadual yang menunjukkan masa dalam unit jam bagi pekerja kilang A dan kilang B. Okay, soalannya adalah hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang yang manakah lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Di sini, untuk kita memilih pekerja kilang yang manakah lebih cekap untuk menyiapkan kerja, pengiraan menggunakan sukatan serakan harus dilakukan. Dimulakan dengan pengiraan untuk pekerja kilang A. Sebelum kita meneruskan pengiraan, haruslah kita mengimbas kembali rumus untuk menghitung min iaitu jumlah frekuensi darab dengan jumlah X dan dibahagi dengan jumlah keseluruhan data dan kemudian mengira sisihan piawai mengikut rumus yang telah dipelajari pada standard pembelajaran dahulu. Okey, di sini pengiraan min dilakukan di mana masa yang diambil untuk melakukan kerja bagi setiap pekerja oleh kilang A dihitung satu demi satu, 5 jam darab 3 orang tambah 6 jam darab dengan 2 orang, 7 jam darab 9 orang pekerja dan 8 jam darab 2 orang pekerja tambah 9 jam darab 4 orang pekerja. Jumlah keseluruhan data dibahagi dengan jumlah masa yang diambil, jumlah pekerja yang diambil, harap maaf. Pengiraan min dilakukan dan jumlah min yang diperoleh adalah 7.1. Kemudian pengiraan diteruskan untuk menghitung sisihan piawai. Menggunakan rumus sisihan piawai, kita menggantikan data daripada jam yang diambil oleh pekerja kilang menggunakan rumus sisihan piawai, tolak dengan min yang telah dikira terdahulu dan menggunakan kalkulator kita menghitung sisihan piawai dan apabila kita memperolehi jawapan, kita akan
memperolehi data bagi min dan sisihan piawai untuk pekerja kilang A. Pengiraan diteruskan untuk pekerja kilang B. Okay, masih menggunakan rumus yang sama iaitu menghitung min. Okay, langkah yang sama yang kita gunakan semasa menghitung pekerja kilang A, kita ulang semula untuk pekerja kilang B. Okay, hitung min. Seterusnya kita menghitung sisihan piawai dan data yang diperoleh adalah akan digunakan untuk kita membuat perbandingan. Di sini, semasa kita membuat perbandingan, kita akan membuat perbandingan dari segi min dan piawai yang kita perolehi sebentar tadi. Okey, di mana didapati min masa yang diambil oleh pekerja kilang A dan pekerja kilang B menunjukkan min masa untuk menyiapkan kerja adalah sama iaitu 7.1. Manakala sisihan piawai adalah berbeza. Sisihan piawai bagi pekerja kilang A adalah sebanyak 1.261, manakala untuk kilang B, sisihan piawai yang diambil adalah 1.044. Dengan ini, min adalah sama bagi kilang A dan B. Jadi, min tidak boleh digunakan untuk membuat perbandingan. Sisihan piawai adalah berbeza bagi kilang A dan kilang B. Jadi, sisihan piawai digunakan untuk membuat perbandingan. Pekerja dari kilang B adalah lebih cekap untuk menyiapkan kerja kerana sisihan piawainya adalah lebih kecil. Jadi, melalui contoh soalan yang telah kita bincangkan, kita dapat lihat bahawa menggunakan sukatan serakan iaitu menghitung min sisihan piawai, kita dapat memilih data yang terbaik antara dua atau set data. Okay, keputusan yang dibuat adalah lebih tepat dan lebih jitu kerana pengiraan membuktikan jawapan yang kita tentukan. Okey, kemudian kita teruskan dengan soalan penyelesaian masalah yang semua boleh dapati daripada buku teks halaman 235. Okey, di sini cikgu memilih soalan praktiskan diri 8.2E soalan 1 di mana soalan ini adalah jadual menunjukkan catatan masa dalam saat bagi acara larian 100 meter dalam 5 percubaan bagi 2 orang. Soalannya adalah dengan menggunakan sukatan serakan, tentukan atlet manakah yang mempunyai pencapaian yang terbaik, yang lebih konsisten. Di sini selalu berlaku di mana kita dalam kehidupan seharian sentiasa perlu memilih di antara dua atau lebih data. Jadi contoh soalan yang sedang kita bincangkan ini dapatlah kita mengaitkan dengan kehidupan harian kita di mana kita perlu memilih. Cikgu-cikgu biasanya perlu memilih di antara dua atlet yang mana keputusan dalam melakukan sukan, aktiviti tertentu, pencapaian yang lebih konsisten lah. Jadi di sini kita menggunakan sukatan serakan untuk memilih data yang terbaik lah. Okey, dimulakan dengan pengiraan atlet A. Okey, di mana kita menghitung min. Min menggunakan rumus min, di mana rumus min telah kita pelajari dalam standard pembelajaran terdahulu. Ada diletakkan di sebelah kanan slide iaitu jumlah data bahagi dengan jumlah keseluruhan data. Kemudian kita gantikan nilai dan pengiraan kita akan memperolehi min bagi atlet A iaitu 12.73. Pengiraan diteruskan dengan sisihan piawai. Okey, di mana gantikan nilai. Kaedah piawai telah kita pelajari dalam standard pembelajaran terdahulu. Bermaksud kita perlu memahirkan diri, menguasai standard pembelajaran terdahulu sebelum kita perlu mempelajari standard pembelajaran yang hari ini. Dan apabila kita menguasai standard pembelajaran terdahulu, kita anak-anak murid semua tidak akan ada masalah untuk menghitung sisihan piawai. Kemudian apabila kita gantikan nilai, kita akan mendapati sisihan piawai bagi atlet A adalah 0.251. Pengiraan diteruskan untuk atlet B iaitu menghitung dan sisihan piawai menggunakan rumus yang sama. Gantikan nilai mengikut atlet B. Masa
masa yang diambil untuk menyelesaikan acara larian 100 meter, gantikan setiap nilai ke dalam rumus. Dan kita hitung min dan juga menghitung sisihan piawai. Daripada data atlet A dan atlet B, kita membuat perbandingan dari segi min dan juga sisihan piawai. Okey, daripada data didapati daripada pengiraan yang telah kita lakukan, min atlet A dan min atlet B, iaitu masa yang diambil menyelesaikan acara larian 100 meter menunjukkan min adalah sama, iaitu 12.73 min larian untuk menyelesaikan 100 meter acara larian lah dalam 5 percubaan. Okey. Apabila kita bandingkan data untuk sisihan piawai, data ataupun pengiraan menunjukkan ada perbezaan dari segi sisihan piawai. Mana sisihan piawai untuk atlet A lebih rendah, iaitu 0.51. Sisihan piawai untuk atlet B adalah 0.371. Di sini, semakin kecil sisihan piawai, semakin dekat data terserak hampiran min. Maka atlet A menunjukkan catatan masa lebih konsisten berbanding atlet B. Okey, di sini kita dapat membuat keputusan bahawa atlet A mempunyai pencapaian yang lebih konsisten. Okey. Dengan jawapan yang kita perolehi, dengan pengiraan yang menyokong jawapan, jadi jawapan yang kita tentukan ini adalah lebih tepat dan jitu lah. Okey. Seterusnya, cikgu sambung dengan standard pembelajaran yang kedua, iaitu 8.2.6, menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Ini adalah standard pembelajaran yang terakhir bagi bab 8. Okey. Untuk menyelesaikan masalah ini, cikgu menggunakan contoh soalan yang kamu boleh dapati daripada buku teks. Okey, di mana soalannya adalah jadual di bawah maklumat bagi jisim 2 kumpulan murid. Okay. Di sini diberi 2 kumpulan murid, kumpulan A dan kumpulan B. Bilangan murid telah diberikan iaitu 18 dan 12. Min bagi kumpulan A dan kumpulan B juga telah diberikan 50 dan 56. Kemudian diberikan juga varian bagi kumpulan A dan kumpulan B iaitu 2.5 dan 1.4. Okey, persoalannya adalah semua murid A dan B akan digabungkan. Tentukan sisihan piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Soalannya adalah tentukan sisihan piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Okey. Rujuk dalam jadual sisihan piawai tidak dinyatakan. Jadi di sini kita perlu menghitung sisihan piawai. Okey. Di sebelah kanan slide ada ditunjukkan langkah-langkah untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Bermula dengan memahami masalah iaitu sisihan piawai bagi gabungan kumpulan dan kemudian kita merancang strategi mengenal jumlah data dan data apabila data di kuasa 2 kan, iaitu jumlah X kuasa 2, kemudian bagi murid. Kemudian hitung jumlah data dan jumlah data di mana jumlah X kuasa 2 bagi gabungan 2 kumpulan murid tersebut. Gabungan 2 kumpulan murid tersebut dan akhir sekali barulah kita merancang strategi. Okey, dalam merancang strategi, kita perlu menyenaraikan segala data yang telah diberikan dalam jadual. Pindahkan data yang diberikan dalam jadual ke dalam pengiraan. Okey, dimulakan dengan pengiraan kumpulan A. Okey, min yang diberi digantikan ke dalam rumus min. Okey, 52 digantikan ke dalam rumus min. Okey, kita mulakan dengan kumpulan A. Min adalah 52, digantikan 52 ke dalam rumus. Okey, jumlah data tidak diberi tetapi bilangan ada di dalam jadual. Jadi di sini kita menggunakan bilangan murid iaitu 18 untuk digantikan ke dalam jadual. Ke dalam rumus. Maaf. Daripada rumus yang kita telah gantikan nilai, kita membuat pengiraan yang melibatkan algebra. Kita darabkan 52 bersama dengan 18 dan kita akan memperolehi jawapan 936. Ini adalah jumlah bagi kumpulan A. Jumlah data bagi kumpulan A, 936. Okey, pengiraan
diteruskan lagi dengan menggantikan untuk meneruskan pengiraan bagi sisihan piawai, menggunakan rumus sisihan piawai, gantikan nilai varian yang diberi dalam 2.5 kumpulan A digantikan ke dalam rumus, dimasukkan ke dalam varian, jumlah data bahagi dengan 18, tolak dengan min yang diberi dalam jadual. Okey, kemudian min itu dikuasa 2 kan. Okey, seperti biasa kita lakukan pengiraan algebra 2.5 didarabkan dengan ditambah 2.5 ditambah dengan 52 kuasa 2 di mana 52 kuasa 2 ni dipindahkan ke sebelah pengiraan. Okey, di mana pengiraan ini akan bertukar menjadi tambah 52. Okey, menggunakan kalkulator kamu hitung pengiraan dan kamu akan dapat sisihan piawai sebanyak 48,717. Itu adalah sisihan piawai bagi kumpulan A. Pengiraan diteruskan untuk kumpulan B menggunakan langkah yang sama seperti kumpulan A, menggantikan nilai yang diberi ke dalam rumus yang kita gunakan tadi dan kita akan min bagi kumpulan B sebanyak 672 dan sisihan piawainya adalah 37,653.6. Okey, kemudian barulah kita menggabungkan data kerana apabila kita rujuk kembali kepada soalan minta kita menghitung jisim kumpulan untuk jisim kumpulan murid yang digabungkan di sini. Kita perlu menggabungkan jumlah yang kita perolehi tadi 936 ditambah dengan 672 bagi kumpulan B. Kemudian kita akan memperolehi nilai 1608 jumlah bagi gabungan kumpulan A dan B. Seterusnya kita gabung sisihan piawai kumpulan A dan kumpulan B. Digabung dan ditambah. Okey, kita akan perolehi jawapan 86,370.6. Okey, dan kita akan teruskan pengiraan dengan menghitung min bagi gabungan data. Min bagi data kita menggunakan kembali data yang kita telah kira sebentar tadi dan membahagi data 1608 bersama dengan jumlah keseluruhan kumpulan A dan B. Di mana jumlah keseluruhan peserta data pembilangan murid kumpulan A dan B di sini 18 kita tambah dengan 12 untuk kita mendapatkan jumlah bilangan murid dalam kumpulan A untuk mendapatkan nilai 30. Okey, dan kita tekan kalkulator dan kita akan dapat min bagi gabungan data, kumpulan 53.6. Seterusnya sisihan piawai dilakukan bagi gabungan kedua-dua kumpulan. Pengiraan dilakukan menggunakan rumus sisihan piawai dan kita akan memperolehi jawapan 2.462. Di sini kita akan mendapat jawapan sisihan piawai yang kita kehendaki iaitu 2.462. Di mana sebenarnya pengiraan ini dan data yang diberikan dalam jadual. Okey, pengiraan yang panjang tetapi jawapan yang sangat ringkas iaitu 2.462. Okey, sebagai latihan pengukuhan, anak-anak murid boleh buka buku teks halaman 237, boleh cuba soalan yang tertera pada praktis sendiri 8.2F di mana soalan yang tertera ini lebih kepada soalan penyelesaian masalah yang boleh anak-anak murid cuba di rumah dan semak jawapan yang ada di belakang buku teks untuk kesahihan jawapan yang anak-anak murid hitung. Okey? Sekian daripada Cikgu Amizah, SMK Husba. Selamat mencuba.